Okey, tak apa. Tidak tengoklah komen. Assalamualaikum. Ada lagi. Jom, pelan-pelan. Sejuk dah. A'udzubillah. Mana mic tadi tak? Terima kasih banyak-banyak. Kita sampai surah Al-A'la. Al-A'la. Tak ada pula. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita teruskan lagi praktis bahasa Arab kaedah pusar ataupun praktis kaedah pusar bahasa Arab dalam surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Jadi hari ini kita dah sampai ke ayat yang ke-7 kan? Ayat yang ke-7. Ayat ke-6 dah selesai minggu lepas. Baik. Kalau dahulu mungkin kita baca ataupun kita hafal, kita kata dengan mengikut makna ataupun terjemahan yang ada dalam Quran. Tapi lepas kita praktis kaedah pusar, kita akan lebih menghargailah setiap perkataan itu. Selain dengan makna, kita juga menghargai dia dengan ilmu-ilmu bahasa Al-Quran. Jadi ayat yang pertama sama-sama kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahul azim. Baik, ayat 1 sampai ayat 4 kita tahu itu semua cerita tentang siapa? Cerita tentang Rabb. Cerita tentang Rabb. Ya. Sampai ayat 5. Ya, yang menjadikan rumput kering tu berwarna apa? Kehitam-hitaman. Kalau kita belajar hitam tu, warna hitam apa dalam bahasa Arab? Aswad. Tapi tak ada pula Allah kata rusa'an aswad. Jadi ahwa itu bahasa Melayu boleh terjemahkan dia kehitaman. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, ahwa tu dia nak tunjukkan bahawa rumput itu kering sampai jadi hitam. Jadi kalau kita tengok makna, kita akan nampak hitam je lah. Tapi kalau kita tengok ahwa tu gaya celik Arab, kita akan nampak lebih daripada hitam. Maksud dia dengan keadaan kering dan juga hitam. Okey, selalu kering ni jadi warna apa? Rumput. Warna coklat-coklat kan, kuning-kuning coklat. Tak ada lah sampai hitam lagi. Tapi yang ni Allah Ta'ala cerita sampai jadi hitam. Ahwa. Baik. Seterusnya ayat ke-6, Allah Ta'ala mula menyebut kepada baginda Nabi SAW tentang apa? Tentang ayat Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala beri jaminan dekat situ bahawa Allah Ta'ala akan bacakan dan kamu tak akan lupa. Okey. Jadi ayat ke-7, okey, kita akan perhatikan satu persatu kalimahnya, bermula daripada illa. Okey, illa. Siapa yang ada Quran perkata tu, dia dah ada makna dah. Boleh tengoklah makna. Tak payah pergi kelas pun nampak dah makna. Okey. Cuma tafsir, selain daripada kita baca tafsir, kelas tu pentinglah untuk tafsir. Tapi yang kelas kita petang ni adalah orang kata apa? Dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Kalimah illa. Okay, kita mulakan dengan illa. Allahu Akbar. Okey, bila sebut illa, belah sana pula tak nampak. Nampak tak? Ya, alhamdulillah. Okey, bila sebut illa dalam kelas, dalam pengajian kaedah pusar, kita akan mulakan daripada peringkat pra-asas. Maknanya illa tu diduduk dalam kategori apa? Ada 3 pilihan. Jadi yang ada dalam kelas ni semua yang tera-tera dah. Kategori apa? Haraf. Okey, itu yang pertama. Illa berada dalam kategori haraf. Dalam kaedah pusar ada berapa jenis haraf? Ada 5. Kita sebut ikut formula pusar, ada 5 jenis haraf. Apa harafnya? Haraf jar, taukid, ataf,
Istinaf. Nombor 4 tu belum lagi nida. Ataf tadi sebut dah ataf. Dah. Satu lagi. Istinaf sebut dah. Istinaf sebut dah tadi. Istisna. Istisna. Dan yang nombor 5 tu dia banyak. Apa dia? Nida, nafi, nahi, nasab, jazam, dan semualah haraf-haraf yang kita belum sebut dalam kad ping B. Jadi orang tanya 5 tu apa dia? Awak banyak sangat dekat dalam kad ping B ni. Yang kelima tu dia ada banyak sikit. Apa kaitannya? Tak ada kaitan. Nak bagi mudah ingat, yang haraf ni ada 5. Haraf ni ada 5. Yang kategori kelima yang bercampur-campur tu, dia popular tapi dia tak banyak sangatlah dalam Quran. Yang duduk satu tu, dia banyak sangat dalam Quran. Terutama haraf jar dengan ataf, memang terlalu banyak. Jadi illa ni dia berada dalam kategori haraf. Jadi kumpulan dia haraf apa? Illa. Haraf tak dengar. Istisna. Dia istisna. Istisna. Ini kalau tulis Melayu. Kalau tulis Arab dia jadi alif, sin, ta, sa, nun, alif, hamzah. Istisna. Ini sebutan yang tepat. Bahasa Melayu tak ada huruf sa. Bahasa Melayu tak ada huruf hamzah. Jadi kenalah sebut istisna. Istisna pula dah. Istisna. Okey. Illa adalah haraf istisna. Okey. Jadi apa maksud illa kalau kita tengok dalam Quran? Ya. Illa maksud dia kecuali. Ada lagi tak maksud lain? Melainkan. Kecuali boleh. Melainkan pun boleh. Melainkan. Illa. Baik. Sudah kenal illa? Ya. Okey, soalan yang baik. Istisna bermaksud pengecualian. Pengecualian. Kalau ada illa, maksud dia statement ataupun kenyataan yang lepas dia tu adalah kenyataan yang kita nak habaq kata, yang kita nak bagi tahu bukan. Bukan. Macam yang selalu kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Ilah illallah. Ya, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kalau ada agama lain kata ada Tuhan tu, Tuhan ni semua, tapi Allah kata tak ada. Ilah hanyalah Allah. Ilah hanyalah Allah. Jadi pengecualian di situ. Baik. Lepas ilah, apa ayatnya? Ma. Okey. Ma, saya ingatlah pula. Ma adalah isim. Betul ke isim? Ada bangkangan? Ada yang tak setuju? Illa adalah isim. Apakah kategori isim ini? Isim mausul. Kalau kita tengok dalam haraf pun banyak ada ma.
Dalam isim istifham pun ada ma. Jadi ma di sini, patut saya tulis mausul tu kali lain. Ma di sini dia duduk dalam kumpulan mausul. Tadi Pak Cik Jo tanya saya istisna apa? Sekarang saya tanya pula pada semua. Mausul tu apa? Apa fungsi dia? Ya, menyambungkan. Ya, dia menyambungkan ayat yang sebelum dan selepas lagi lah. Jadi ma ni bukan dia tanya nah. Ma ni dia menyambungkan. Isim mausul yang memberi makna apa yang. Kat mana kita nak tengok, nak rujuk kalau kita tak tahu ma tu apa? Kat ping A, tepat sekali. Kat ping A. Apa tadi? Apa yang? Apa yang? Cik, kalau kita tengok dekat kat ping A tu, perkataan-perkataan di bawah isim mausul sepatutnya dia ada jenis dia, laki perempuan, bilangan dia, jantina dan bilangan. Setiap isim mausul ada jantina dan bilangan. Kalau yang dimaksudkan ataupun ayat yang disambungkan tu lelaki, tengok pula berapa ramai. Jadi penggunaan dia berbeza-beza. Contoh kalau kita kata lelaki yang memakai baju biru itu ayah saya. Yang memakai baju biru itu ayah saya. Jadi kat mana kita nak tengok yang menyambungkan tu di perkataan mana? Maksudnya baju ke ayah? Yang dikatakan ayat yang menyambungkan tu lelaki yang memakai baju biru itu ayah saya. Jadi kita nak cerita pasal ayah ke pasal baju? Nak cerita pasal ayah. Tepat. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak cerita tu. Yang kita nak sambung ayat tu tentang apa. Jadi kalau kita kenal pasti ayah, senanglah kita menentukan jantina dan bilangan dia. Apa jantina ayah? Lelaki. Berapa bilangan ayah? 1. Jadi kalau 1 lelaki, kita gunakan isim mausul allazi. Kereta yang berwarna putih itu milik cikgu saya. Kereta yang berwarna putih itu milik guru saya. Jadi apa yang kita fokuskan kat situ? Kereta ke cikgu? Ya, kita nak cerita pasal kereta. Jadi kereta tu lelaki ke perempuan? Kereta pun ada jantina kalau belajar bahasa Arab. Macam mana tahu kereta tu perempuan? Sebab dekat perkataan itu di ujungnya ada ta marbutah. Kereta apa dalam bahasa Arab? As-sayyaratu. Sayyarah ada ta marbutah dekat ujung. Jadi sebab tu kita kata kereta tu perempuan. Dari segi makna dalam bahasa Melayu kita katalah perempuan. Tapi nak habaqnya dalam bahasa Arab ni dia panggil pengkelasan perkataan. Sama ada muzakkar ataupun muannas. Jadi duk tanya muzakkar tu apa, muannas tu apa. Jadi senang cerita muzakkar tu lelaki, muannas tu perempuan. Jadi kalau orang persoal, kalau dah benda tu tidak berakal, macam mana kita tahu lelaki perempuan? Itu sebab kita kata bahasa Arab ni kita belajar perkataan. Kita bukan sibuk pasal makna dia tu apa. Contoh kalau kita kata Allah.
Jadi kalau kita rujuk kepada Allah, apakah jantina yang kita nak sebut pada kalimah Allah tu? Laki ke perempuan? Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Bukan kata Allah tu lelaki. Kalimah Allah itu berada dalam kumpulan muzakkar. Yang tu kita kena faham. Ya, belajar bahasa Arab, gaya celik Arab. Jadi kena gaya Arab lah sikit. Tak boleh kita terikat dengan bahasa Melayu. Kalau tak, kita tak boleh nak keluar daripada keadaan tu. Baik. Jadi kereta tadi muannas, perempuan. Berapa bilangan dia? 1. Jadi kalau perempuan 1, allati. Ya, allati, allazi dengan allati. Baik. Bagaimana pula dengan penggunaan ma dan juga man? Ma dengan man, kita tak perlu tengok jantina. Ya, tak perlu tengok jantina. Okey, sebab dia merujuk kepada benda yang tidak berakal. Macam tadi tu, kereta tu kita tak kata allati lah. Kereta tu kita kata ma. Kita kata ma. Ya, kita kata ma sebab dia tidak berakal. Jadi allazi ni selalunya merujuk kepada orang lah. Allati lagi, allazani lagi, allazaini lagi, allati ataupun allawati ataupun allazina. Okey, betul. Saya tertukar tadi. Okey, baik. Jadi kalau ma dengan man untuk benda yang tidak berakal. Jadi ma di sini adalah isim mausul. Selepas ma, illa ma sya'a. Yang kita duk sebut Masya Allah tu ada 3 perkataan, bukan 1 perkataan. Jadi sya'a ni apakah kategorinya? Isim ke, fi'il ke, haraf? Macam mana boleh kata fi'il? Ya, isim tak ada alif lam. Kalau kita kata dia mudhaf, cuba tengok perkataan selepas dia. Kan selalu mudhaf tu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okey, apa lagi kita boleh tengok untuk menentukan kod-kod dia mudhaf? Masya'a, kalimah Allah. Allah ini berbaris apa? Baris depan. Jadi tertolaklah dia sebagai mudhafun ilaih. Sebab mudhafun ilaih mesti berbaris kasrah di hujungnya, ataupun baris bawah. Jadi dah tertolak di situ, maka sya'a bukan isim. Ya, bukan isim mudhaf. Jadi isim bukan, haraf pun bukan. Jadi pilihan yang ada pada kita adalah fi'il. Baik, fi'il ya. Fi'il apa? Apa bukti dia fi'il madhi? Ya, dia berbaris atas di hujungnya ni. Jadi fi'il madhi. Ikut kaedah pusat, fi'il ada berapa? 3 ke 4? 3 ke 4 ada 4, iaitu madhi, mudhari', amar dan juga nahi. Itu dalam kaedah pusat ya. Baik. Jadi fi'il madhi.
yang bermaksud kehendaki. Telah kehendakilah. Kehendaki. Kehendaki. Jadi Allah itu adalah isim. Bila sebut isim ada dua. Isim popular ke isim bertanda? Apa sebab kita tahu kata Allah tu isim? Yang pertama sekali mestilah orang akan kata maksud dia dah Allah memang isim lah, kan? Maksudnya dari segi makna. Okey? Ataupun kita boleh kata Allah ini dia adalah isim ma'rifah lah. Isim ma'rifah tu ada yang sebut pada saya, alis sikit lah. Ada yang tanya saya, ini kelah perasas. Dia kata isim ada dua sasakan, ma'rifah dengan nakirah. Saya kata betul. Jadi adakah isim ma'rifah tu semua alif lam? Dia tanya saya. Sebab dia perasas. Dia masih belum pergi jauh lagi dalam bahasa Arab. Jadi saya kata betul, isim ada dua, ma'rifah dengan nakirah. Tapi tak bermakna isim ma'rifah tu semua yang ada alif lam. Ya, ada isim ma'rifah yang tak ada alif lam, iaitu antaranya kita kata apa? Kita jumpa benda ni dalam tajuk mubtada'. Dalam buku Merun, tajuk mubtada' boleh sama-sama buka. Okey, tajuk mubtada'. Muka surat, pensil pun ada. 125, buku baru 126. Okey, dekat muka surat 125. Saya tunjuklah dekat live. Kod tempat tak ada buku. Okey. Isim ma'rifah. Okey, dalam tajuk mubtada' khabar, muka surat 125. Okey. Jadi di situ kita boleh tengok isim ma'rifah ni ada 6 kategori perkataan yang boleh berada di dalam kumpulan isim ma'rifah. Jadi Allah itu sebenarnya dia duduk dekat nombor berapa? Kalau saya kata 1 saja, dia duduk dekat nombor 3 ke nombor 4? Ya, makna kalau kita kata nombor 3 ada alif lam, kita boleh buang alif lam. Buang alif lam dekat Allah ni nak sebut apa dah? Jadi separuh gitu tak nak sebut. Maka Allah ini isim ma'rifah yang berada dalam kumpulan kata nama khas. Kata nama khas. Okey? Jadi itulah geng-geng isim ma'rifah kalau ditanya. Tidak semestinya ada alif lam di depan. Ya, isim popular pun masuk dalam isim ma'rifah. Jadi maksud dia apa isim ma'rifah? Itu kita orang Melayu, kalau kita belajar bahasa asing kita mesti akan kaitkan maksud dia apa. Isim ma'rifah ni maksudnya kata nama yang memang kita fokus pada dia. Kita dah maklum, dah tahu, dah tertentu. Istilah dia tertentu. Ya, tertentu. Isim ma'rifah adalah kata nama tertentu. Manakala isim nakirah lawan kepada ma'rifah tu dia panggil kata nama am lah. Kata nama am.
kerusi, meja, rumah, ibu, ayah. Jadi kita tak tahu siapa dia, yang mana. Jadi dia umum. Itu lawan kepada ma'rifah. Balik kepada perkataan Allah tadi, dia adalah isim ma'rifah lah. Ya, isim ma'rifah nombor 4. Ya, kalau ikut ciri-ciri yang ada dalam mubtada' tu. Isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah kata nama khas. Okey. Kata nama khas. Okey. Jadi maksud di sini illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, Allah Ta'ala kata akan dibacakan kepada kamu. Okey. Dan fa tu ingat dia adalah orang panggil apa? Kaitan dia dengan ayat sebelum tu. Maknanya Allah baca, maka kamu tak akan lupa. Dia bukan cerita lain-lain. Allah baca, tak lupa. Bukan. Dia adalah kesinambungan. Fa'ataf. Ya, fa'ataf. Jadi Allah bagi tahu kat situ, akan kami bacakan pada engkau, maka engkau tidak akan lupa, illa kecuali apa yang Allah kehendaki. Maknanya ada ayat-ayat bukan bermakna Nabi tak ingat, ada ayat nasah mansukh. Jadi ayat tu nanti ada yang dimansuhkan, maka ditukar dengan ayat lain tu, maka ayat yang dimansuhkan tu dia lupalah. Allah akan ingatkan semula ayat yang telah ayat baru itulah, ayat yang telah dinasahkan tu. Okey, itu maksud dia dari segi tafsir lah, dari segi tafsir. Jadi sambung lagi lepas illa masya Allah, sambung dengan innahu. Ini saya padam. Innahu, baca ayat penuhnya. Ya. Terima kasih. Duk ingat apa benda yang tak habaq lagi ya? Dah terpadam. Allah tadi lepas sya'a tadi adalah fa'il. Sebab sya'a tu fi'il kan? Fi'il tak boleh tak ada fa'il. Mesti kena ada fa'il. Siapa yang kehendaki tu? Allah. Terima kasih. Kak Ji tolong ingatkan. Jadi sebab apa tadi kita kata Allah Ta'ala tu balik kepada kita kata muzakkar dan bilangan dia mufrad. Begitu juga dengan sya'a. Kalau kita tengok sya'a fi'il madhi tu, pelaku dia siapa? Dhamir apa? Huwa, huma, hum, ya, huma, unna, anta, antum, antum. Huwa. Ya, huwa. Jadi huwa sya'a. Baik. Seterusnya innahu. Innahu ada dua perkataan di situ. Yang pertama adalah inna. Okey, tepat dah. Haraf taukid. Inna adalah kategori haraf dan dia berada di dalam kumpulan taukid. Apa fungsi haraf taukid? Penegasan, menegaskan. Kalau tak ada inna, ayat tu mungkin boleh diubah-ubah, orang kata apa? Alah, percaya tak percaya pun boleh. Tapi Allah Ta'ala kata inna, penegasan. Fungsi haraf taukid adalah penegasan, yang bermaksud
Sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi bila kita tahu bahawa ada ayat yang boleh je dia tak letak sesungguhnya. Macam ayat ni, dia tak letak sesungguhnya, boleh je. Tapi Allah nak tegaskan ayat ni, ya, Allah datangkan dengan kalimah inna. Okey? Jadi inna sambung dengan kalimah apa? Hu. Hu berada dalam dalam isim. 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 Isim apa? Ya. Hu adalah isim dhamir. Okey, apa maksud isim dhamir? Ganti nama diri. GND, ganti nama diri. Baik. Dhamir terbahagi kepada berapa? Dhamir terbahagi kepada dua, iaitu dhamir mud dulu. Munfasil dan juga dhamir muttasil. Nak rujuk dekat mana? Kat ping A. Ya, kat ping A. Ya, dia ada dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil. Baik. Jadi hu di situ adalah dhamir apa? Dhamir apa? Nama dia dhamir? Bukan dhamir hum huwa. Muttasil ke munfasil? Dhamir mut. Ya, dhamir muttasil. Dia faham. Cuma nak habang tu dia dah berceramuk lah. Okey, tu yang saya satu-satu isim fi'il haraf, isim fi'il haraf. Okey, baik. Jadi hu tu adalah isim dhamir, dhamir muttasil. Apa maksud muttasil? Dhamir yang melekat, dhamir yang bercantum. Jadi dhamir apa lagi? Dhamir yang bersambung lah, bercantum, melekat. Macam ni lah, dia melekat dengan innahu. Okey, kalau dhamir muttasil, dia mesti asal dia daripada dhamir munfasil. Apakah dhamir munfasil dia? Huwa. Jadi hu ni adalah huwa yang bermaksud sebelum kita tahu kata dia tu Allah, apa maksud hu ni? Sesungguhnya dia. Okey. Sesungguhnya dia. Baik. Kalau saya cantumkan inna tu dengan anta, adakah kita menyebutnya dengan inna anta? Sudah pastilah tidak. Jadi inna apa? Innahu, innahuwa. Salah juga. Inna anta jadi apa? Semuanya sedang cuba untuk membuktikan kepandaian. Kad ada, tengoklah kad. Tak mau tengok kad tu. Ya, okey. Sebab geram lah, 12 jam banyak ni. Tak mau tengok kad. Jadi innaka. Tepat. Inna anta adalah innaka. Innaka. Ya, kita kenal pasti dhamir munfasil dia apa, baru kita tahu macam mana nak cantumkan. Baik, ujian lagi. Inna dengan antum. Kira dah lepas tu, confirm. Innakum. Betul dah. Innakum. Okey. Kalau inna dengan nahnu. Ini ke inna? Nahnu. Inna dengan
jadi inna nahnu? Inna, ya, na dekat belakang. Inna, ya panjang. Ya, ada innana, ada inna. Yang tu ada cerita dia. Tapi tahu nahnu jadi na tu dah cukup bagus dah. Okey, last. Inna dengan hiya. Inna hiya. Pernah lagi jumpa dalam Quran inna hiya. Innaha, tepat sekali. Dah apa ya tu? Ya. Innaha. Ya, ha tu adalah daripada dhamir munfasil hiya. Okey. Jadi innahu daripada dhamir munfasil huwa. Innahu atau innahu sesungguhnya. Jadi bila kita jumpa dhamir, tugas kita adalah mencari siapakah pemilik dhamir tu. Siapa dia? Dia ni siapa? Ya, dia di sini adalah Allah. Okey, dia di sini yang dimaksudkan adalah Allah. Innahu. Jadi kalau kita tidak mendalami ilmu bahasa Arab, jadi kita hanya baca dia ajalah. Kita tak tahu dia tu balik kepada siapa. Jadi penting untuk kita sentiasa ingatkan diri. Kalau jumpa dhamir tu ni cerita siapa? Balik pada siapa? Okey. Innahu, seterusnya. Ya'lamu. Baik. Ya'lamu adalah kategori fi'il. Fi'il apa? Masya Allah. Macam mana tahu dia fi'il mudhari'? Adanya penambahan huruf ya di sini. Apa lagi huruf-huruf mudhari'? Anaitu. Ada sebut Anita. Boleh. Yang penting huruf dia ada berapa? 4. Iaitu alif, nun, ya, dan juga ta. Kalau ada salah satu huruf di depan, maka dia adalah fi'il mudhari'. Dengan syarat bila tidak ada penambahan alif, nun, waw, nun, ya, nun dekat belakang ni, baris dia yang ni lah. Baris dia dhammah ataupun depan. Okey. Dengan syarat, ada lagi tak habis. Dengan syarat sebelum dia ni tidak ada huruf-huruf ataupun dalam bahasa Arabnya amil yang menyebabkan ya'lamu ini dibaca ya'lama ataupun ya'lam. Ya. Jadi ya'lamu ni sebenarnya dia boleh dibaca dengan 3 keadaan. Ya'lamu ataupun ya'lama ataupun ya'lam. Bergantung kepada apa yang ada sebelum dia. Kalau ada huruf-huruf yang kita belajar, huruf nasab, huruf jazam, ya, maka ya'lamu ni lah kita tak boleh baca dah ya'lamu. Kena baca dengan baris yang lain. Baik, jadi ya'lamu dah tahu dah fi'il mudhari', wajiblah kita mencari fa'ilnya. Maksud ya'lamu ni apa? Mengetahui. Mengetahui. Apa, Cik Hafsah? Ya. Jadi dia mengetahui. Ini dia punya fa'ilnya, dia mengetahui. Ya, jadi dia ini samalah balik kepada hu tadi. Innahu ya'lamu. Dia ni dengan dia ni sama. Jadi kena bahasa dia apa, kena sinkronis. Kalau yang ni innahu jadi ya'lamu. Kalau innaha
ta'lamu. Kalau inna na'lamu. Kalau inni a'lamu. Jadi di sini ni dhamir ni dia ada kaitan dengan fa'il yang ada di dalam fi'il ini. Ya, cantik, indah, tersusun. Ya, ayat-ayat yang digunakan tu. Jadi kalau kita tengok macam mana ayat perkataan-perkataan tu boleh disusun seindah itu. Kalau kita orang ajnabi lah nak belajar bahasa Arab, buat ayat ni banyak salah dari segi ni lah. Hak ni tak kena. Sebab tu kita kata bila belajar bahasa Arab kita akan jadi lebih teliti. Semua kita nak kena tengok. Bukan complicated, tapi itulah hakikatnya bahasa Arab. Yang kita kata bahasa yang mulia ni, ya. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, kita tak nampak benda ni. Kita duk nampak atas ni warna coklat ni saja. Apa yang dibaca, apa yang ditulis terima saja. Jadi banyak sangat benda yang kita dapat belajar. Seterusnya, innahu ya'lamul jahra. Nampak pun dah tahu. Okey, baik. Al-jahra. Apakah kategori perkataannya? Isim. Isim bertanda ke isim popular? Isim bertanda, isim popular tu yang ada dalam kad. Kalau tak ada dalam kad, dia isim yang bertanda. Apakah tanda dia? Tanda dia ataupun bukti yang mengatakan dia tu isim adalah alif lam. Dalam kaedah pusar, tanda alif lam tu duduk nombor berapa? Duduk nombor 3, nombor 2, nombor 1. Dalam kaedah pusar, tanda alif lam tu dia duduk dekat nombor 1. Tanda isim dekat dalam kad warna hijau A. Tanda isim ada? Yang tu bukan. Yang tu bukan. Okey. Dalam buku tu tadi kita nak tengok kalau isim popular pun bukan, isim bertanda pun bukan. Pasal apa kata dia isim? Buka lah muka surat 125 tadi. Kod-kod lah dia tu isim ma'rifah. Macam Allah tadi kata nama khas. Macam contoh kalimah Ibrahim. Semua orang tak kata isim, dia nama orang. Jadi kalau ada orang dia tak pernah dengar pun nama Ibrahim, dia tak boleh terima. So nak tunjuk macam mana kat dia? Buka buku muka surat 125, kata nama khas. Macam nama-nama yang kita tak familiar dengar lah. Ya, nama-nama perkataan-perkataan yang kita, dia adalah kata nama khas, tapi kita tak pernah tahu. Jadi dia tetap isim, ya, bukan isim popular, bukan isim bertanda. Dia adalah isim ma'rifah dalam kategori kata nama khas. Baik, selesai untuk isim bertanda. Okey, bila di sini kita jumpa fa'il dan kita jumpa juga fa'il di dalamnya, apakah satu benda lagi yang kita mungkin jumpa dalam ayat tersebut? Ya, nama dia adalah isim maf'ulun bih. Apa dia maf'ulun bih ni? Apa maksud maf'ulun bih? Apa dia? Bila dah ada pembuat, dah ada perbuatan, dah ada pembuat, mangsa yang kena buat itulah. Yang kena buat.
Ya. Yang kena buat. Bila yang kena buat, automatik nak kenal baris dia mesti baris atas. Dia kena. Bila kena dia kena baris atas. Dan syarat maf'ulun bih lagi dia mesti isim lah. Sebab yang kena buat tu takkan perbuatan. Dia mesti isim. Mesti kata nama. Ya, kata nama yang berbaris atas. Okey, apa maksud al-jahra? Mak teh saya nama Jahra. Apa maksud al-jahra? Ya. Terang. Jahra ni kan kita belajar Quran pun ada kesalahan bacaan yang jahar. Bacaan jahar tu macam mana? Bismillah jahar, bismillah sir. Kan? Bismillah pelan, bismillah kuat. Jadi kita sebut kuat, tapi dalam bahasa hadis dia sebut bismillah jahar. Jahar tu bukan kuat. Jahar tu terang. Maksudnya sebut bismillah tu dengan terang. Orang boleh dengar. Itu maksud jahar. Kalau tak kita duk kata bismillah pelan, bismillah kuat. Jahar tu jadi kuat. Kesian dekat jahar. Jahar tu maksud dia terang. Ya. Johari. Daripada perkataan ni lah. Ya, yang terang. Ya, tak ada nak sembunyi-sembunyi. Terang. Okey, maksud al-jahra daripada perkataan sini. Okey, innahu ya'lamul jahra, dan sambungan dia adalah wa. Wa ni kita panggil wa apa? Apa beza wa ataf? Apa beza wa istinaf? Apa beza wa taukid? Tengok kad. Tapi dalam kad dia tak bagi tahu fungsi. Wa ni kita dah kena tahu fungsi. Setakat makna dan maka semua tu tak pakai dah. Ya, semua dan. Ya. Wa ini dia berada dalam kumpulan apa? Cik Hafsah? Ataf. Ataf, betul. Apa fungsi ataf tadi? Menyambungkan. Menyambungkan cerita ya'lamul jahra ni dengan hak nak mai sat lagi. Itu fungsi dia. Setakat makna dan tu dah boleh hafal banyak kali dah. Cuma kita nak tahu, ini adalah kesinambungan yang sebelum dan yang akan kita sebut nanti. Okey, selepas wa itu, okey, lupa dah nak bubuh maksud tadi dan. Ya, dan. Taukid pun maksud dan juga. Istinaf pun dan. Lepas tu ada maka dan sebagainya. Okey. Kalimah apa selepas dia? Ma. Ma ni apa dia punya kategori? Mausul jugalah. Sebelum mausul kita kena sebut apa? Isim. Ma ni ma isim ya, bukan ma haraf. Isim apa? Okey, ma ni adalah isim mausul yang menyambungkan. Isim mausul yang menyambungkan. Maksud dia apa, ma? Apa yang? Apa yang? Apa yang? Akhir sekali, yakhfa. Ya, yakhfa. Yakhfa berada dalam kategori fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Macam mana tahu dia mudhari'? Ya, ada dia di depan. Mudhari'. Baik. Apa dia punya fa'il dia?
Nak tahu fa'il dia, kalau kita rasa tak yakin lagi, buka kad kuning. Kuning A. Tengok kad kuning A dekat kolom fi'il mudhari'. Okey. Mana satu dhamir yang fi'il mudhari' dia bermula dengan ya? Dhamir apa? Huwa, huma. Sejam dah ni. Tu dia mau. Okey, baik. Huwa. Okey, yang tengok live ni share nah supaya ramai dapat manfaat dia. Yang nak belajar online dengan azan dah. Jadi kita end dulu live. Kita jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum.